Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok perbezaan antara timing belt dengan timing chain dalam enjin kereta anda. Sebelum tu anda tahu tak enjin anda tu pakai timing belt ke timing chain? Macam mana nak check ni? Okey, kalau kita tengok dekat enjin bay kita, kalau anda nampak plastik cover macam ni, most likely enjin tu guna timing belt. Kalau dia guna timing chain, maka biasanya ruang ni akan ditutup terus guna cover besi. Kenapa ada plastik cover? Kalau kereta anda guna timing belt tu, tujuan dia supaya mekanik mudah nak tukar kalau timing belt tu dah rosak. Kalau timing chain, panjang sikit ceritanya. Nanti saya ceritakan. Sebelum kita tengok apa perbezaan timing belt dengan timing chain ni dan apa kesan dia kepada enjin, kita kena tahu dulu apa fungsi alat ini. Sebenarnya, tugas timing belt dengan chain ni sama je dalam kereta kita. Enjin kita ni untuk memastikan kos dia sentiasa rendah, pergerakan komponen-komponen dia sentiasa bersambung secara mekanikal. Sebagai contoh, dalam enjin kita ada crankshaft dekat bawah dan camshaft dekat atas. Untuk enjin 4 lejang macam dalam kereta kita tu, bila camshaft berputar sekali, crankshaft akan berputar 2 kali. Dan timing putaran ni mesti kekal macam ni sampai bila-bila. Mesti sekali camshaft, 2 kali crankshaft. Korang boleh agak tak crankshaft ni berpusing berapa kali sepanjang hidup kereta tu? Ini bergantung kepada pemandu lah. Tapi secara purata, kalau biasa dalam setahun, orang Malaysia akan bawa 20,000 kilometer, maka crankshaft kita akan berputar sebanyak 60 juta kali. Ini anggaran saja, tapi 60 juta kali itu sangat banyak kan? Maknanya, camshaft akan berputar sebanyak 30 juta kali setahun. Dan tak kira banyak juta kali mana pun dia pusing, timing dia mesti kena tepat. Sekali camshaft, 2 kali crankshaft. Tak boleh terlebih, tak boleh terkurang. Jadi macam mana kita nak pastikan yang timing ni sentiasa betul? Sebab itulah engineer bagi solution pada awalnya kita guna timing chain. Sebab chain ni dia ada gigi-gigi dia dan terus melekat dekat sprocket tu. Jadi sangat kuranglah kemungkinan untuk lari timing antara crankshaft dengan camshaft. Dan timing chain ni kita tahulah dia dibuat dari besi dan secara teori boleh tahan sampai bila-bila. Maksudnya sepanjang jangka hayat kereta tu dia akan boleh tahan, takkan ada masalah. Tapi walaupun dia boleh tahan sampai bila-bila, nak gerakkan rantai ni sebenarnya agak berat sebab dia besi. Kemudian, kalau permukaan bersentuh, dia mesti kena ada pelincir. Kalau tidak, makin lama makin terhakis. Jadi memang kritikal minyak enjin mesti tukar dan tak boleh kurang. Sebab tu timing chain ni ada cover dia. Maksudnya memang kira termasuk sekali dalam enjin lah. Jadi kalau dapat owner yang jenis lama tak servis atau minyak hitam bocor ke, memang timing chain ni akan overheat dan putus. Bila timing chain ni putus pula, memang susah lah nak baiki sebab dia duduk belah dalam. Kos pun mahal. Satu set rantai tu sekarang 200 ke 300 ringgit. Bergantung pada jenis kereta. Lagi satu, untuk enjin yang saiz dia besar, jarak antara camshaft dengan crankshaft agak jauh. Tambah pula kalau camshaft dia ada 2. Chain tu nak kena sambung ke 2 camshaft sampailah ke crankshaft. Jadi panjanglah timing chain ni. Bila panjang sangat, masalah dia adalah dia akan bergegar sampai jadi bunyi bising. Itu satu masalah lah, bunyi bising. Bila dia bergegar kuat sepanjang masa, timbul pula isu fatigue ataupun lesu lah kita panggil. Maknanya dia bergegar banyak sangat sampai senang putus. Kalau putus, sebab dia duduk dekat dalam, mungkin kita tak perasan. Dan kalau lari timing antara camshaft dengan crankshaft ni, memang tinggilah repair bill kita. Sebab mungkin minyak dibakar pada masa yang tak sepatutnya. Boleh rosak komponen dalam enjin. Dia boleh berlanggar antara satu sama lain. Memang mahal, bahkan jauh lebih mahal dari nak gantikan rantai yang putus tu. Jadi satu alternatif kepada masalah berat, bising dan susah nak baiki ni adalah dengan cara guna timing belt. Tapi yang boleh buat ni manufacturer lah. Kita sendiri tak boleh nak tukar enjin kita tu daripada timing chain kepada timing belt. Dia datang sekali dengan enjin. Kalau nak tukar, kena tukar enjin sekali. Jadi apa yang belt ni boleh buat lebih baik berbanding chain? Yang pertama sekali adalah dia ringan. Jadi enjin pun akan lebih ringan. Bila enjin lebih ringan, lagi kuranglah guna minyak. Dan lagi satu, disebabkan dia ringan, belt ni tidaklah bergegar macam timing chain tadi. Jadi kurang bunyi bising dari enjin. Lepas tu pula, disebabkan timing belt ni material dia getah yang heavy duty,
Jadi tak payah guna minyak pelincir. Dia terdedah macam tu saja pun tak apa. Jadi kuranglah kos nak buat cover dan tak payah nak pening-pening fikir macam mana nak hantar minyak pelincir kepada belt ni. Tak ada lagi risiko untuk putus kalau kata minyak enjin kurang macam timing chain tadi. Dan mungkin kelebihan yang paling ketara, kos dia agak rendah. Kalau kereta harian biasa, kereta Saga 1.3 contohnya, satu set timing belt tu dalam RM70 saja, siap dengan puli dia lagi. 3 kali lebih murah berbanding timing chain. Dan nak pasang dia pun senang sebab dia duduk di luar enjin. Kalau timing chain tadi duduk dalam enjin, jadi nak tukar memang susah sebab memang dia direka untuk tidak rosak. Jadi kalau rosak juga memang satu hal. Labor cost memang mahal. Nampak macam semua bagus je timing belt ni kan? Tapi macam biasalah, semua teknologi ni tetap ada kekurangan. Kalau nak dibandingkan dengan timing chain tadi, belt ni dibuat dari getah dan kemungkinan putus tu lagi tinggi dari besi. Memang sepanjang hayat kereta tu kita akan tukar 2 atau 3 kali. Macam 80,000 ke 100,000 km sekali tukar. Jadi kalau secara purata setahun kita jalan 20,000 km, jadi 4 ke 5 tahun sekali tukarlah timing belt tu. Dan sela masa ni pun lain-lain juga ikut manufacturer punya recommendation. Kalau timing chain tadi sepatutnya kita tak payah fikir untuk tukar. Tapi okey lah kan, 2-3 kali tukar untuk sepanjang hayat kereta tu. Okey lah, kira masuk sekali dalam cost maintenance. Dan kereta moden sekarang memang kemungkinan besar akan beralih kepada timing belt untuk kurangkan kos. Dan dengan kemajuan teknologi sekarang ni, timing belt pun dah reliable, tak mudah putus. Kalau enjin tu kita tak usik, maintenance pun ikut jadual, mungkin anda tak perasan pun sebenarnya kereta anda tu guna timing belt atau timing chain. Dan honestly lah kan, kalau anda nak beli kereta, ada ke anda check enjin tu guna timing belt ke guna timing chain? Melainkan anda betul-betul tahu pasal enjin, kebanyakan orang tak kisah pun kan. Kita pergi showroom, test drive, godek-godek sikit interior dia, lepas tu decide nak beli ataupun tidak. Tapi bila kita dah beli, ada eloknya kita ambil tahu sikit pasal enjin kita supaya pandailah kita jaga. Dan kalau rosak pun, bila bengkel cakap kena ganti timing belt, at least kita tahu apa yang tak kena dan boleh agak berapa nak kena bayar. Kalau anda nak belajar lagi banyak pasal enjin kereta ni, memang saya dah buka satu enjin Honda Jazz tu dan saya jelaskan kepada anda setiap komponen enjin ni. Kalau anda nak tengok video-video penjelasan ni, klik link dekat bawah. Jadi anda dah check belum? Kereta anda pakai timing belt ke timing chain? Jangan lupa komen dekat bawah. Dan kalau anda baru terjumpa channel ni, bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.